Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni dah pukul 10.45 pagi ya. Saya sebenarnya dalam perjalanan balik ke Kota Baru dengan isteri saya. So saya singgah ke Dabung dulu sekejap. Kita masuk ke Dabung, pedalaman Kelantan di tengah-tengah Kelantan kalau tak silapnya. Kawasan hulu Kelantan lah Dabung ni. Dabung ni dia berhubung dengan Jeli So ni jalan nak menuju ke Pekan Dabung yang ada tengah-tengah sikit. Tengah-tengah negeri Kelantan, hulu Kelantan. So inilah jalan dia. Kat Dabung tu dia ada, kalau tak silap saya, dia ada jugalah tempat menarik. Menurut pemandu pelancong yang saya jumpa tahun lepas tu, dia kata ada 5 tempat. Saya tak ingat lah tempat yang dia sebut tu. Tapi Dabung ni dia famous air terjun Gunung Setong lah. Gunung Setong dengan Gua Ikan. Tahun lepas pun saya dah datang lah, first time ni, kali kedua pula saya datang. Tapi saya nak ke latar kertas. Mungkin nak ke latar kertas lah. Mungkin Gua Ikan saya tak pergi kot. Kalau begitu tengoklah macam mana kalau sempat. Ni pun dah dekat dah pukul 11 pagi lah. So jalan dia is okay. Ni jalan dia two way pergi dan balik. Dari sempang highway Kuala Kerai Kota Baru tadi tu, Kuala Kerai Gua Musang tu 44 km saja nak sampai ke Pekan Dabung. Tak jauh sangat lah. Tapi kalau dah masuk sini, kalau nak balik ke Kota Baru, Jalan Jeli lagi dekat daripada kau patah balik ke Kuala Kerai. So masuk jalan lain, balik ni jalan lain lah. Tapi jalan dia macam ni lah jalan dia. Tak adalah orang kata apa, berliku-liku macam tapah. Nak naik ke Cameron Highland tu tak adalah. Tapi yang liku-liku gini ni biasalah ni. Tak adalah teruk sangat lah. So boleh drive dalam 60 ke 70 km sejam lah. So tak boleh nak laju-laju sangat. Dalam ni Petropam memang tak ada. Kalau korang nak datang sini, isi minyak penuh-penuh lah dekat Gua Musang. Dalam ni dia Petropam dia pakai yang tradisional punya tu, yang jenis pump dengan tangan ke apa, entah saya tak ingat lah jenis tu. Caltex apa semua Petronas memang tak ada. Kalau ada pun dekat Jeli sana, Pekan Jeli sana. So jauh lah. So isi minyak siap-siap penuh-penuh dekat Gua Musang dekat Gua Musang. So inilah jalannya. Celah bukit, bukit-bukit lah. Gunung tak ada pun. Gunung Setong lah kalau ada pun. So berhati-hatilah kalau nak datang ke sini. Dinasihatkan pada waktu siang hari lah. Kalau malam hari tempat ni korang tengok lah. Korang tengok lah jalan dia ni. Kalau waktu malam hari memang gelap lampu jalan pun tak ada ni. Lampu jalan pun tak ada. So kalau nak, boleh siang hari lah kalau nak datang beriadah sini. Kalau lain lah, kalau emergency nak lari ke jam ke apa ke, boleh lah masuk kat sini. Tapi tangguhlah risiko sendiri Okey, apa pun kita jumpa lagi kejap lagi. Nanti kita sampai ke destinasi. Okey, bye. Okey, sekarang ni kita dah sampai dekat Gua Ikan Gua Ikan tu sebelah sana je. Tapi malangnya Gua Ikan ni ditutup untuk sementara waktu atas sebab-sebab kerja naik taraf kemudahan pelancongan Tadi saya tengok dekat banner tadi, dia gantung kat pagar. So ni komplek gua di seberang jalan, sebelah dia lah. Ni sebelah tempat saya duduk ni. Tapi saya tak tahu gua apa nama ni. Cuma dia tulis label kat sana tu komplek gua. Mungkin ada lagi ikut gua-gua lain kot, yang kecil-kecil ni Gua Ikan sebelah ni. Okey, jom kita pergi tengok kat depan. Okey, ni komplek Gua Ikan. Komplek Gua Ikan, komplek Gua Dabung. Tengok, uish.
Kelantan tengah ulu Kelantan. Memang hijau kawasan ni. Tengok bukit batu. Jalan Dabung ni dia menghubung, boleh tembus ke Jeli, Kelantan. Kau tengok dia. Kita so disebabkan gua ikan tutup, so tak boleh buat apa lah. Kat sini je lah, main kat gua area sini. Rasa ni gua batu ni, boleh tengok sini je lah. Sekarang dah pukul 11 suku. Okey juga ni. Pengunjung tak adalah ramai sangat. Ini je lah yang datang. Ini singgah mungkin yelah cuti sekolah kan. Orang tak boleh nak masuk ke gua ikan, dia datang kat gua ni lah. Gua ni tak, orang kata apa, gua ni tak boleh masuk dalam macam gua ikan lah. Gua batu indahnya ciptaan Allah Ta'ala ni untuk kita tengok, kita lihat. So tak ada apa dekat ni, area ni. So kita bergerak ke destinasi yang kita tuju lah. Latar Kertas. Tu bukit yang ada gua ikan kat bawah dia tu. So cukup dulu setakat ni dulu. Kita pergi sambung kat destinasi kita dulu. Destinasi yang kita nak tuju sekejap lagi. Okay.